Yang paling istimewa untuk Istiadat Convocation ni, kita paling ramai. Paling ramai graduan yang kita ada tahun ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi untuk podcast Uni Malaya dan hari ini topik kita sangat menarik. Kita dalam tempoh-tempoh minggu convocation dan edisi kali ini khas untuk semua graduan kita dengan tajuk Convocation Universiti Malaya. Okay, Convocation Universiti Malaya ni adalah acara tahunan yang mana pada tahun ini untuk sesi ini Convocation UM mencatatkan rekod di mana kita akan menguruskan dan menerima dan meraihkan graduan seramai 11,300 orang. Dan tahniah dulu daripada kami di Podcast Uni Malaya kepada semua graduan kita. Dan untuk convocation tahun ini, convocation akan berlangsung mulai 29 November 2025 sehingga 10 Disember 2025. Jadi kami di Podcast at Uni Malaya ingin mengucapkan tahniah dan selamat datang kepada semua ibu bapa untuk meraihkan anak-anak kita pada convocation pada tahun ini. Dan bersama kita pada sesi khas Convocation UM adalah Puan Rumiza Ahmad. Beliau adalah pengarah Pusat Pengurusan dan Governance Uni Malaya, PPOG, dan jabatan ini adalah jabatan yang menguruskan Convocation UM. Jadi selamat datang Puan Rumiza. Terima kasih jemput saya. Terima kasih. Alhamdulillah kita dah persiapan nak dekat-dekat. Lagi tinggal TikTok ni lagi tinggal 7 hari je ni. Inilah nama mak pengantin Nama mak pengantin. Mak pengantin apa kerja dia? Menguruskan anak-anak nak meraihkan apa semua. Anak-anak tahu ni ramai Pak Rumi? Ramai tu. Alhamdulillah. Kalau ikutkan sekarang ni masing-masing tengah macam berdebar lah. Kad jemputan dah keluar. Kad jemputan kita dah keluar. Kita nak gedir je. Kad jemputan. Kalau ikut majlis kahwin berapa hari lagi tinggal? 7 hari lagi. 7 hari lagi. So kalau ikut 7 hari lagi kita akan berada bersama graduan-graduan kita. Dan untuk tahun ini kita ada 22 sidang. Ini saya rasa yang paling panjang. Dan akan berlangsung selama 10 hari. 14 hari. 14 hari. Itu kalau ikut tu maksudnya kita memerlukan satu tenaga kerja daripada segi resourcesnya, manpowernya, dan khususnya Puan Rumiza and the team bagaimana untuk menguruskan 11,000 graduan, tidak termasuk ibu bapa. Ya, betul. Siap satu sesi difahamkan ada lebih kurang 6 hingga 700 graduan. Betul. Dan ibu bapa kalau dua kad 1,800 lah. 1,800. So untuk satu sidang maksudnya kalau sama ada sidang pagi atau petang, kita akan menguruskan lebih kurang 2,000 tetamu. Termasuklah graduan dan juga ibu bapa. Betul. Okey, Puan Rumi. Puan Rumi adalah pengarah PPOG dan beliau sangat sibuk, tapi kami tarik kejap hari ini beliau untuk sesi podcast khas Convocation UM. Jadi Puan Rumi, kalau Puan Rumi dah biasa menguruskan, mengendalikan Convocation UM. Jadi untuk tahun ini, apakah istimewanya Convocation UM untuk tahun 2025? Mungkin Puan Rumi boleh share. Terima kasih Pak Sarwar. Satu, saya banggalah. Kita Istiadat Convocation ni bukan kaleng-kaleng lah. Dia salah satu sebab UM ni dia macam-macam event. Tapi untuk Istiadat Convocation ni adalah dia paling peak untuk UM. So saya bangga kita ada tim kita untuk seramai lebih kurang dalam 700 orang di belakang tabir Istiadat Convocation ni. Yang paling istimewa untuk Istiadat Convocation ni, kita paling ramai graduan yang kita ada tahun ini. Sepanjang tempoh 65 kali kita buat convocation, ini paling ramai. Dan kita capai terlebih target. Which is untuk PhD ada lebih kurang sepatutnya kita target 500, tapi kita boleh capai sehingga 600
78 orang. Oh, tahniah kepada graduan PhD. Yes, ini tahniah kepada fakulti-fakulti lah. Itu kita sangat banggalah dengan target tu. Target tu kan. Jadi Puan Rumi, kalau kita cerita mengenai convocation ni kita kalau orang yang dah biasa, convocation ni macam satu perkara yang biasa untuk ni. Jadi convocation di tahun ni, apa yang Puan Rumi nak highlight mengenai convocation? Apa perkara utama yang terlintas di fikiran Puan Rumi mengenai convocation untuk kali ini, satu adalah pemasyuran Pro-Chancellor baru kita, Tan Sri Anwar Zaini, baru lantik tahun ni. So kita akan buat istiadat, dia punya majlis pemasyuran pada sidang 1 29 November. Itu salah satulah keistimewaan convocation kali ini. Kedua, untuk sepanjang tempoh saya handle istiadat convocation ni, ini kali pertama kita handle dalam keadaan alhamdulillah teratur. Kita tak ada kerja-kerja last minute. Sebab semua persiapan ni kita start daripada awal. Daripada awal, dan komitmen dan sokongan padu jawatan-jawatan kuasa induk ini. Kita ada lebih kurang 10 jawatan kuasa induk. 10 jawatan kuasa induk. Bukan kaleng-kaleng kat situ lah. Bukan kaleng-kaleng orangnya. Itu. Dan kita setiap satu proses kerja tu, mereka memang buat dia punya gerak kerja dia tu ikut very detail lah. Tu alhamdulillah lah. Di sebalik convocation, istiadat convocation tu ada 700 orang. Setiap satu tu ada peranan masing-masing. Itulah kalau saya nak sebut nama satu-satu tu memang tak habis lah. Bukan sampai malam lah. Okey, so itulah maksudnya memang seluruh aset dan tenaga kerja fokus betul. Untuk 22 sidang 14 hari tu pada hari tersebut. Betul, kita keluarkan all out. Sebab ini adalah salah satu macam epic lah. Epic untuk acara tahunan Dan kita nak meraihkan semua fakulti-fakulti sebenarnya kan. Betul. Yang banyak membantu Universiti Melaya secara untuk mengeluarkan graduan-graduan kita. So graduan-graduan inilah yang akan mencermin dan mencakna warisan negara. Betul. Kita nak satu lagi adalah kita nak meraihkan ibu bapa sebenarnya. Ibu bapa yang telah banyak berkorban. Kita nak bagi suasana momen kepada ibu bapa tu, bila dia datang tu kan dia rasa macam banggalah. Kita nak create momen yang sangat macam, bukan nak kata kita bagi dia sedih ke tak. Kita nak dia bangga datang kat ni, pengorbanan tu kita nak menghargai setiap dia. Sebabnya pengorbanan dia orang bukan setakat hantar anak-anak dia dekat sini je, tapi bila rasa puas. Kita nak create momen tu kepada ibu bapa. So momen daripada hantar anak untuk mula-mula mendaftar, kan, dan at the end anak-anak tu telah berjaya menggenggam ijazah, dan secara keramatnya konvo di Dewan Tengku Chancellor, satu dewan keramat di Universiti Melaya yang diimpikan oleh semua graduan untuk konvo di Universiti Melaya. Okey Puan Rumi, kita dengar perkataan convocation. Jadi apakah beza, mungkin apakah yang nak Puan Rumi boleh highlight ataupun boleh tarik pengetahuan kita mengenai istiadat convocation? Kenapa dinamakan istiadat, Puan Rumi? Okey. Istiadat convocation ni satu adalah plus minus sebab kita jemput Chancellor kita, iaitu Tunku Nazrin sendiri. Dan dia ada protokol dia untuk kita follow. Sebab kalau majlis biasa ni dia ada dia punya protokol-protokol dia. Tapi untuk istiadat convocation ni dia tak boleh simply kita nak tu. Sebab dia ada dia punya peraturan-peraturan dia. Dan istiadat ni dia lebih berunsurkan majlis tu agak teratur protokol, dan kita libatkanlah protokol dari segi istana sendiri. Datang masa raptai tu dia tengok flow dia cantik ke tidak,
Dan semua atur cara ni kita proceeding kita persembah maklum kepada tuanku. Tuanku berkenan baru dia setuju kita punya flow ni kan tu. So dan istiadat convocation ni kita libatkan dari segi start dengan pembarisan kehormat. Maksudnya ada pemeriksaan kehormat, lepas tu dengan perarakan tuanku tu sendiri. Kita ada 3 perarakan besar, perarakan akademik dengan perarakan tuanku. So itu semua tu melibatkan satu protokol yang sangat detail lah kita nak ni. So maksudnya kat situ istiadat itu merujuk kepada satu kaitan yang amat rapat dengan protokol istana. Betul. Dan Protokolnya semua sangat ketat. Proses itu dituruti dengan proses-proses yang kata orang tu adalah ketat. Contohnya ada perarakan akademik, perarakan besar dan perarakan tuanku. Untuk join perarakan ni bukan simply boleh kita letak nama, insert nama siapa-siapa. Dia ikut tradisi akademik ni. Macam contohnya untuk sidang 1 kita buka kepada semua dekan dan ahli senat saja. Okey, sidang 1 adalah dekan dan ahli senat saja. Betul. Okey And then untuk sidang-sidang lain kita by fakulti. By fakulti maksudnya ahli akademik tersebut boleh naik. Tapi ahli akademik kita saring juga. Dia tak boleh simply macam fellow ke apa. So mestilah akademik saja. Mesti akademik saja sebab majlis siasat convocation ni, istiadat convocation ni adalah kita nak meraihkan graduan-graduan kita. So ahli akademik kita turut diraikan jugalah sebab diorang pun dah curahkan ilmu apa semua. So bukan setakat graduan je, bukan setakat ibu bapa kita raikan, tetapi daripada akademik sendiri. Penyelia dan pensyarah masing-masing lah untuk tu. So jadinya tempoh 14 hari tu adalah kita meraihkan semua, meraihkan daripada graduan sendiri, ibu bapa dan juga pensyarah. Betul. Dan bagaimana workforce untuk 700 orang tu akan bersedia untuk tempoh tersebut. Okey Puan Rumi, tadi kita dah bercerita mengenai Chancellor. Dan kita ada 3 Pro Chancellor sebagaimana Puan Rumi maklumkan tadi, dan juga peranan-peranan mereka ni. Jadi untuk convocation tahun ini, apakah peranan dan istimewanya keberadaan 3 Pro Chancellor? Untuk makluman, Pro Chancellor ni dia sebagai pengerusi sidang yang menganugerahkan penjazahan kepada graduan. Chancellor kita pun pengerusi sidang juga, tapi dia sidang 1. Sidang 1 je. Itulah istimewanya untuk PhD. Untuk PhD. Kalau yang lain tu kita jadualkan daripada start sidang 2 sampai sidang 22 tu dia by fakulti. Ini graduan tak dapat tahu. Yang mana graduan tahu. Graduan tahu. Dalam kita dah jadualkan dan kita letak dekat UM Convo website. Kena lawati UM Convo website. Betul. Apa dia punya? umconvo.um.edu.my. umconvo.um.edu.my. Okey. Dekat situ semua ada. Daripada start jadual sidang, apa kena buat. Kita letak hotel-hotel berdekatan kat mana apa semua tu detail out kita memang kita letak kena layari website ni untuk graduan dapatkan maklumat tadi. Betul. So Pro Chancellor akan bertugas mengikut sidang yang telah didedikasikan dan NAP Chancellor juga ada NAP Chancellor pun kita bagi 5 sidang untuk ni sebab kita punya tempoh panjang. So NAP Chancellor pun sebagai pengurusi sidang juga. Setiap satu sidang tu anggaran dalam 600-700 graduan. Yes, 600 dan 700 graduan. Dan kapasiti dewan tu dia muatkan dengan 2 tetamu graduan. So kalau ikutkan satu sidang tu lebih kurang 1,800. So kalau ada 700 graduan, kapasiti dewan tu di bahagian hadapan sahaja kita letakkan graduan ni. Betul. Dan akan ada 2 blok. Dua blok. Maksudnya 700 tu para graduan akan dibahagi mengikut kumpulan. Betul. Dan mereka akan bergerak mengikut aturan yang telah ditetapkan tadi. Betul. Graduan ni dia perlu hadir seawal-awal 7:30 pagi di panggung eksperimen
untuk dia daftarkan diri dia. Okey. Then tim kita akan susun dia mengikut program. Dan kita sekarang ni susun lulus cemerlang dulu. Graduan ni. Dulu kita letak first in first masuk tu. So sekarang ni kita ikut lulus cemerlang, GOT. Maksudnya susunan by fakulti, lepas tu masters dulu yang lulus cemerlang apa semua, lepas tu diikuti dengan sarjana muda, lulus cemerlang dan diikuti dengan lulus kepujian. Okey. So maksudnya tempat duduk tu garanti. Jadi kena datang cepat. Ya, betul. 7.30. Kena breakfast dulu. Make sure kena breakfast dulu dan bawa slip graduan. Sebab itu yang menentukan untuk kita naik nama slip dia. Slip tu ada dia boleh capai dekat dia punya UM website, dekat seat tu untuk dia generate slip graduan tersebut. Tapi kena bawa secara fizikal. Tetapi kalau tertinggal ke apa, insyaAllah kita boleh bantulah. Boleh bantu. Tapi kalau boleh jangan tertinggal. Sebab apa? Kalau tertinggal nanti kita punya petugas pun berlari sana, berlari sini. Dan please make sure datang awal 7.30. Okay? Dan pernah ada keadaan tak student dia tak dapat masuk sebab datang lambat? Tak pernah. Dia seboleh-bolehnya kita kalau boleh datang pada pukul 7.30. Sebab kita nak sebab aturan dia, student akan masuk dekat panggung eksperimen tu, dia akan register dia punya QR tu. And then kita aturkan dia untuk berarak masuk ke dalam dewan. Okey. Student berarak masuk kita buat berarak masuk secara berfasa. Bukannya kita buat secara gus masuk yang tu. Dia akan buat secara berfasa macam tu. Ini yang berubah sikit. Dulu graduan kita akan masukkan secara dengan istiadat lah, dengan lagu dan sebagainya. Tapi untuk dah 2-3 tahun ni baru ni kita akan masuk melalui berfasa. Jadi student kena datang awal untuk pastikan lepas tu semua keperluan QR code telah buat dan sebagainya kan. Tapi biasalah student ni, graduan ni kan, ada yang datang lambat. Tapi mintalah kalau kita dapat memudahkan urusan Puan Rumi pada hari tersebut kan. Bukan urusan saya. Tim combo. Tim combo. Sebenarnya student ni dia datang dengan satu, dia kena ingat kena bawa QR tu. Ingat tu QR. Bawa QR. QR slip tu QR slip tu. Kedua, makan jangan lupa. Pagi, kalau sidang pagi kena makan. Macam tu. Sebabnya lebih kurang dia masuk 7.30, pukul 11.30 baru boleh tu. So kita takutlah student ni. Itu kedua. Ketiga, pakaian. Pakaian akademik, which is jubah tu. Kena pakai ikut dia punya SOP dia lah. Aturan ini dia pun boleh rujuk di laman web dekat UM website tu. Sebab kita ada YouTube, nak tengok dekat situ macam mana cara pemakaian dia tu, kita bantu. Betul. Kena pastikan betul Puan Rumi sebab dia kadang-kadang ada rapper tu colour pun dekat-dekat dengan fakulti. Kita akan bantu, petugas-petugas kita akan dia buat screening lah. Dia akan screening kat belakang tu. Dia akan kalau tengok. Pas baru kalau tu sebab kadang-kadang kita takut warna jubah dia tersalah ambil. So kita akan tu macam mana ni ke pin tu kena cukup lah. Kena cukup untuk jubah tu boleh pin Boleh pin boleh pin tu. And then breakfast pagi. Untuk parents kena apa advice? Okey, untuk parent pula saya bagi pesanan penaja mak pengantin nak bagi pesanan penaja. Satu, kena bawa kad jemputan kita. Ni kad jemputan ni. Ada color code ada berbeza-beza. Kalau sidang satu dia warna oranye. So dia ada warna ni. Ni sidang satu dengan tuanku lah. Okey. Kad jemputan ni dia ada dia bernilai 2 tetamu. Satu kad jemputan bernilai 2 tetamu. Dekat belakang ni dia ada guideline dia lah. Ada guideline dia untuk bawa
pamerkan kad ni kepada petugas. Okay. Kepada petugas, ada pintu masuk kita buka seawal 8.30 pagi. 8.30 pagi. Jangan datang awal sangat. Ya, betul. Kita dah cakap dah ni. Kita kena hadir tu selewat-lewatnya. Kalau pagi tu sebenarnya pintu dibuka 7.40 pagi. Untuk sidang petang pada pukul 1.30 petang. Tu. Kad ni kena bawa lah. Tak bawa, kita itulah kena bawa. Nak masuk lah. Itu satu, kena bawa kad ni. Okay. Kedua, make sure makan, minum, kita tak bagi bawa. So, kena buat preparation awal, kena makan dulu. Tu sebabnya kita tahu, kita tak sediakan makanan kat dalam dewan tu, tak dibenarkan. Tu. So, kalau boleh, kalau pagi tu makan siap-siap. Okay. Makan pagi, untuk petang pun makan siap-siap untuk petang. Betul. Tu. Sebabnya kita punya tu lebih kurang dalam 3 jam lah. 3 jam. 3 jam untuk kita berada kat dekat ni. Dan pakaian formal. Dia kena ikut pakaian tu kena ikut pakaian yang telah ditetapkan lah, dress code dia. Dress code. Kena patuhi lah. Yes, dress betul. Code tu kalau tak patuhi, tak boleh pakai slipper, tak betul, boleh pakai betul, sneakers. Betul. Okey. Untuk makluman Puan Salwa, dewan kita ni kuat sejuk sikit lah. Sejuk. Sejuk. So kalau boleh ada bawa blazer ke shawl ke untuk ni lah, bantu kita selesa kat dalam dewan tu. Terutamanya ibu bapa. Betul. Ibu bapa mungkin faktor umur, mungkin faktor kesihatan dan sebagainya, perlu untuk elak kesejukan. And then selain daripada tu, apa lagi pesanan yang kepada graduan? Pastikan jubah betul, makan awal, dan handphone boleh bawa masuk? Handphone boleh bawa masuk, jangan salah sidang. Pernah terjadi dah tu? Pernah jadi. Pernah jadi. Jangan salah sidang. Bukan sidang dia apa? Bukan sidang datang, dia miss. Dia terdatang awal. Datang awal tak apa. Jangan termiss terus. Itu tak boleh nak tolong lah. And then so kena patuhi protokol untuk pakaian, dress code dan sebagainya. Betul. Sebab ini baru dah share ni. Ini sepatutnya graduan dah dapat semuanya? Graduan dah dapat dah. Dapat dah edarkan semasa sesi. Kalau hilang? Kalau hilang kalau hilang jangan kena contact lah dengan urus setia. Kita cuba bantu. Cuba bantu tapi kena genuine hilang lah. Jangan bagi tahu. Jangan bagi tahu. Betul. Kita nak tunjuk bukti lah. Buat report polis. Buat report polis. Okey, itu mengenai persediaan graduan untuk masuk dan persediaan kita juga, Puan Rumi. Bagaimana tim Jawatankuasa Konvo ni membuat persediaan awal untuk semua keperluan logistik, teknikal dan sebagainya. Termasuklah sebenarnya graduan juga telah diberi jubah pada 8 dengan 9 Disember yang lalu untuk tempoh 2 hari, dan saya difahamkan semua perkara berjalan lancar, dan saya nampak dah ramai dah start bergaya-gaya dan mengambil gambar di sekitar UM. So itu mood Konvo dah sampai. So let them be lah, supaya itulah meraihkan graduan. Jadi sebenarnya bagaimana persediaan awal tim Konvo untuk menghadapi convocation? Untuk makluman Puan, majlis convocation ni adalah majlis yang paling epik lah. Paling epik, paling kalau ikut acara-acara universiti, ini yang paling high tu. Dan kita buat hujung macam universiti, satu universiti ni berkampung lah berkampung dan menunggu istiadat convocation ni. Sebabnya istiadat convocation ni dia bukannya untuk graduan saja, untuk ibu bapa dan untuk para akademik. Sebab semua terlibat ni. Belakang tabir istiadat convocation ni melibatkan 10 jawatankuasa. 10 jawatankuasa yang terlibat untuk every detail kita tengok. Dan persiapan ni bukan tempoh 3 bulan, 6 bulan, tak. Kita bermula setahun awal. Kita bermula setahun awal. Penetapan tarikh-tarikh ni kita buat daripada awal. Macam mana penetapan tarikh tu? First kita nak tahu tarikh convocation tu, kita start dengan statistik graduan. Statistik graduan, dan kita plus minus dengan kapasiti dewan. Maksudnya kita boleh fokus graduan. Kita boleh fokus, contohnya lah. Kita tahun ni kita bajet 12,000 orang. 12,000 graduan. So itulah terjadinya 22 sidang. Untuk tarikh convocation ni,
kita bukan setakat main pick 22 sidang, tak. Dia ada berdasarkan based on statistik graduan. Dan kita bawa sebenarnya ada 3 option. Kita bawa kepada tuanku untuk sembah dia terima cadangan-cadangan kita. Alhamdulillah tuanku berkenan lah. Tarikh pada 29 November ni. 29 November sebagai tarikh convocation sidang 1. Macam tu. Okey, start daripada itu kita dah tetapkan tarikh. Sebenarnya masa awal planning kita untuk buat istiadat convocation ni, kita dah set tarikh-tarikh. Satu tarikh pengumuman convocation bila. So kita setkan bulan Mac kita dah target untuk umumkan. Macam tu. Supaya semua student boleh bersedia awal, fakulti dah sedia awal. Betul. Bulan 10 kita dah buat email jemputan kepada graduan yang tahniah anda telah menjadi graduan dan kena buat apa pengesahan. Semua tarikh tu sehinggalah tarikh convocation, sehingga hari D-Day dia kita buat every detail dia lah. Dan 10 jawatankuasa ni yang terlibat daripada atas bawah melibatkan lebih kurang 700 orang yang sangat committed. Sangat committed dan memberi sokongan lah. Dia every detail. Macam pengurusan kita Datuk Seri WC sendiri, dia sangat meticulous. Sangat dia every detail tu dia akan semak satu-satu. So kami ni daripada peringkat urus setia, kita akan semak satu-satu. Masa bengkel, masa awal tahun tu kita dah decide dah apa kita nak buat, apa kita nak plan, apa semua tu. Dan benda tu alhamdulillah masing-masing tahu apa dia punya peranan masing-masing. Maksudnya 700 tu kita dah gerakkan seawal-awal tahun lah betul, untuk menggerakkan apa semua tu. Apa nama jawatankuasa tu, Pak Rumi? Macam mana aset kita digerakkan? Alright. Aset kita, jentera kita lah. Panggil jentera kita ni ada 10 jawatankuasa. Jawatankuasa urus setia yang lead by PPOG, Pusat Pengurusan Organisasi dan Governance, oleh saya sendiri. And then jawatankuasa media daripada CCC. Jawatankuasa sambutan dan pengurusan tetamu. This one kita gabungkan tim daripada CCC dengan ICR. ICR kenapa kita kecilkan ni? Sebabnya kita jemput juga duta-duta negara. Sebabnya pada tahun ini lebih kurang 33 negara graduan kita, graduan luar negara yang tu. So ini pun dibantu kita lah. Yang bantu kita untuk menguruskan jemputan embassy. Itu kita jemput pada sidang 1. Sidang 1. And then kita ada jawatankuasa logistik. Jawatankuasa logistik ni paling besar. Dari bukan setakat susunan kerusi, cleaning pun. Ini yang ni. Tanpa diorang ni kita tak berseri lah. Termasuklah bunga-bunga yang kat depan tu kan. Semua kita punya sendiri. Tak ada vendor. Tak ada vendor. Semua in-house. Hiasan bunga tu pun memang kita sendiri. Itu memang saya sangat macam sangat-sangat bangga lah. Every detail yang dibuat oleh tim-tim kita ni. Logistik ni. Okey. Lepas tu kita ada jawatankuasa perubatan dan kecemasan. Itu penting. Klinik UM, bukan setakat klinik UM saja, dengan kerjasama PPUM. PPUM pun bantu kita untuk dari segi perubatan ni. Jawatankuasa persembahan audio dan visual. Ini tim CCC dengan Pusat Kebudayaan. Ini tak ada dia, tak ada seri, tak ada bunyi, tak ada apa tu kan. Memang kita masa ni yang ada persembahan in between kan. Betul. Sama ada kita punya jemputan atau penyanyi sementara menunggu. Bukan setakat ni kan? Penyanyi lagu tu, tapi audio masa pengijazahan tu. Betul. Bila dengar tu semua tu kan, kita ada gambelan, kita ada lagu-lagu tu. Memang sangat ni macam tu. Jawatankuasa keselamatan daripada polis bantuan trafik. Kalau 22 sidang ni nak tengok sibuknya UM, inilah orang belakang takbir kita tu. Jawatankuasa reka bentuk. Reka bentuk dan percetakan.
untuk reka bentuk ni bukannya kita boleh simply nak design apa semua tu. Kita daripada awal kita start, kita nak cari tema apa kita nak tonjolkan kepada graduan. Dan tahun ini kita pilih design Sapphire ni adalah tahun ke-65 Istiadat Convocation. So 65 tahun Sapphire tu, sebab tu kita gunakan konsep tu untuk design kita. So dia punya detail nak buat benda-benda tu semua, kita memang tengok di belakang tu apa cerita dia. Maksudnya perlu penelitian bukan betul, kita bukan simply macam tu je lah. Jawatankuasa jamuan. Jawatankuasa jamuan oleh pihak HR tolong kita. Betul. HR ni walau dia sibuk macam mana pun, tapi dibantu kita untuk sediakan makanan kepada petugas dan petugas bukan tetamu. Petugas yang 700 orang tu dan juga tetamu kenamaan. Yes, betul. So itu 10 jawatankuasa dengan manpower 700 orang. So termasuklah penyambut tetamunya, betul. Cleanernya, betul. Dan sebenarnya yang utama juga adalah pengurusan LPU dan juga dekan-dekan dan TD, semualah akademik yang akan hadir meraihkan graduan masing-masing ni. Betul. So kita ada fakulti-fakulti yang akan datang pada sidang-sidang yang ni. So kita ucapkan tahniah juga kepada dekan dan pengurusan fakulti yang kita telah berjaya mencapai sasaran untuk PhD seramai 78 pencapaian yang tertinggi dalam sejarah Convocation Universiti Malaya untuk Convocation 65 dan kita juga dalam kewujudan UM 120 tahun ini kini adalah Convocation ke-65. Okey. Jubah pun dah ambil dan pengambilan jubah oleh graduan telah berlaku pada awal Disember. 8 9 November. 8 9 November. Jadi itu berlangsung selama 2 hari untuk hari. Kita mengedarkan 11,300 jubah. Betul. Jadi bagaimana persiapan tim? Untuk makluman, kita ready kan untuk sesi pengambilan jubah ni start dah sebulan dah untuk kita buat set up logistik tu. Dengan kita tambah baik sistem kita. So one for all dalam sistem saja. Tak ada semakan manual dah. Kalau datang just tunjuk QR code, scan, then masuk, ambil jubah. Anggaran berapa minit daripada kalau dia start register sampai 3 minit je. 3 minit? 3 minit. Tak sempat duduk. Rekod Tahun ni kita tambah baik, semua all in one dalam sistem saja. Sistem dibangunkan oleh JTM kita. JTM kita in-house. Dia sistem Maya, masih lagi dalam sistem tu, tapi dia ada modul untuk graduan. Convocation. Kita start dengan modul sistem ni pada tahun 2021. Kita tambah baik time to time. Untuk tahun ini saya minta semua tak ada checking manual dekat luar. Checking semua dalam sistem. Maksudnya checking hutang, buku, SKPG, library apa semua tu, semua check dalam sistem. Once you settle semua benda tu, baru you boleh buat RSVP untuk ni. Tu 3 minit sepanjang masuk sampai masuk jubah. Sampai habis jubah, dia 3 minit saja dia tunggu. Jubah pun student dah boleh pilih size kan. So dapat yang yang baru dengan plastik dia betul. Jubah kita memang kita jaga sebab kita buat sesi lepas habis buat convocation tu kita buat penubian. So dari segi sistem tu dia dapat nombor queue. Kalau ikut statistik kita 2 minit saja sebenarnya. 2 minit graduan duduk kat dalam tu dia 2 minit saja. Sebab tu kita jangkakan untuk 11,000 graduan ni, kita jangkakan dalam tempoh 2 hari ni kita bahagikan ikut zone. Untuk hari Sabtu 8 hari bulan tu kita zone A, fakulti mana yang terlibat saja. Dedicated fakulti. Kita tak open for all. So kita dedicated by zone. Zone A, zone B, zone C, zone D. Tetapi kalau mana-mana graduan ni tak boleh datang pun masa hari yang ditetapkan tu, kita buka.
Tapi kita buka selepas pukul 4 petang pada hari tersebut. Supaya tak ganggu. Sebab kita ada persediaan lah untuk dari segi kad jemputan, jubah. Sebab jubah pun by fakulti punya selendang apa semua kan. So kita mudahkan student lah. Kita bagi tarikh ni pun awal, masa bulan Jun tu kita dah wawarkan kepada graduan. So dia orang boleh lock tarikh tu. Masa apa tu pengagihan tu apa peristiwa mungkin yang insiden-insiden yang mungkin orang boleh ingat lah, terlepas tarikh ke, baju tak saiz ke. Okey, baju tak saiz tu kita memang layan lah. Macam tu layan. Kalau kadang masuk dalam sistem M masuk sistem M. Tapi bila try dia dah kurus dah nak saiz. Itu. So kita bagi, kita benarkan. Kita friendly kan. Kita very friendly dengan graduan kita. Kalau tanya graduan kita, diorang pun tak sempat nak rakam momen nak ambil jubah tu, sebabnya sangat very fast dan dia sangat teratur lah. Dia datang dengan QR code, scan, ambil jubah, kita bagi dengan stiker kereta, kita bagi kad jemputan, lepas tu ambil jubah. Apa item yang diperolehi semasa tu? Kita akan dapat kad, satu kad. So ini contoh-contoh kad dia. Yes, kita akan bagi kad by sidang penerangan ni. So kita akan terangkan kita punya petugas akan terangkan kad ini bernilai 2 tetamu. So kena make sure dia di sidang apa, sidang 8 apa undergrad, semua. postgrad pun sama 2 tetamu saja. Betul, 2 tetamu saja. PhD pun sama Betul. Kita bagi dia bag graduan tu, dalam tu dia akan dapat satu kad dengan satu stiker. Dalam masa yang sama dia akan collect jubah, selendang dengan motorbot. Macam tu motorbot macam tu. So ini adalah contoh kad. Kalau PhD bonet. Dari bonet dia. Bukan bonet kereta Yes. Tapi contohnya lah, balik-balik je rumah, graduan ni kata tak saiz pula. Yang tu tak muat pula. Saiz tak muat pula. Dia boleh datang. Boleh datang. Kita kalau stok masih ada, kita bagi. Ada lagi yang tak ambil lagi apa Lumi? Ada. Kalau tak ambil tapi mereka on the day convocation boleh datang ambil. Boleh. Bukan setakat kita buka tiap-tiap hari, kecuali Sabtu Ahad lah. Kita buka tiap-tiap hari sehinggalah hari kejadian. Contohnya lah, dia konvo ni hari Isnin. Tapi masih tak collect lagi. Tapi kita masih boleh bantu graduan ni lah. Kemungkinan dia orang ada dia punya kekangan untuk ambil jubah tu. Tapi nak pulang okey. Pulang kita buka kaunter di Dewan Peperiksaan UM dari 29 hari bulan, sidang 1 tu sehingga 12 hari bulan Disember. Sehingga 12 Disember. So tengok kita buka 29, mulai tarikh kita konvo, ingat tu, boleh pulang dan boleh tarikh akhir 12 Disember. Selepas tarikh tu kena denda. Tu yang kita tak nak tu, denda tu. Denda macam mana kita kira denda tu? Denda tu kita ikut hari. Ikut hari. Berapa hari dia pulang lewat tu. Kita start pada 13 hari bulan tu dia lambat. Kita dah charge dah RM50. So 12 1 minit malam tu dah kira. Maksudnya 13 tu dah kira denda dan accumulate Betul. Accumulate. Satu hari berapa ringgit? RM50. Itu dia. RM50. Jadi kalau agak-agak nak menerma kepada Universiti Malaya, bolehlah pulang 13 onward. Dan sebab selagi dia tak pulang jubah tu, dia tak boleh collect scroll. Selagi tak pulang, tak boleh collect scroll. Dan dia akan accumulate seberapa banyak mana yang tarikh dipulangkan lah. Okey. Graduan ni kita minta dia pulangkan jubah tu selewat-lewatnya pada 12 hari Disember. Sebab tu kita bagi agihan jubah tu awal. Sebab kita nak bagi peluang graduan ni nak bergambar dengan family. Saya tengok dah penuh dah dekat 25 tahun dah dekat library dekat lah apa semua kan. Betul. So kita bagi peluang awal tu. So student ni, graduan ni dia boleh plan lah untuk pulangkan jubah tu pada ikut tarikh kita. Kita bukannya tu sebabnya once dia pulangkan,
dekat kaunter tu kita buka juga untuk collect scroll. Jubah ni boleh beli tau. Boleh. Boleh beli Boleh. Yang kita bagi tu pinjam. Betul, kan? Sebab tapi student bayar untuk yuran, tahun kan? tahun ni Puan, kita buka untuk student PhD saja, graduan PhD je. Untuk pembelian jubah tu sebanyak RM800. Kenapa tak jual untuk PhD? Sebab kita ikut statistik yang ada, yang banyak beli adalah graduan PhD. Okay, so untuk graduan PhD mungkin nak tinggal sebagai kenangan sebab the highest achievement of academic tu PhD, boleh beli pada kadar dia adalah RM800. Kadar paling murah. Paling murah di antara universiti. Lain kebanggaan kan, mudah kita bawa kita punya jubah yang kita honor UM as sebagai universiti yang the best lah, premier university. Kita advise untuk belilah, untuk kenangan seumur hidup. Betul. So kalau kita dah berhempas pulas apa semua tu kan. Kalau kita pulang, kita beli dapat yang baru. Dapat yang baru. Dapat yang baru. Mana-mana pembelian kita bagi baru. Akan dapat ke? Semua penginapan universiti ke? Maksudnya kan kita dah bagi murah tu. Kita dah bagi murah. Kalau boleh belilah apa semua kan. Sebab kenangan seumur hidup lah kan. Jadi jangan lupa untuk beli untuk PhD ni. Dan kalau nak pakai yang sedia ada pun boleh. Dan pulang sebelum 12 Disember. Betul. 2025. Kalau tak akan accumulate. Tapi kena pulang juga sebab nak ambil scroll. Betul. Kan? Tapi ada rekod yang tak pulang Ada. Rekod tak pulang as good as. Sebab sayang tu. Dia sayang jubah. Dia sayang jubah tu. Sayang jubah tu. Okay, Puan Rumi, itu kita mengenai jubah. Okay, next ni student pergraduan bila dah dapat jubah, mereka akan bersedia pula untuk sesi raptai. Sesi raptai ni adalah kita jemput semua student datang ke Dewan Tengku Chancellor pada 27 hari bulan 11 jam 2 petang untuk kita nampak apakah aktiviti yang berlaku dan graduan faham apakah proses flow yang berlaku. Atas pentas nak buat apa, nak tunduk dan sebagainya. So 27 hari bulan 11 iaitu pada hari Khamis, dia jemput semua graduan untuk datang untuk sesi raptai. Betul. Okay, dan mungkin Puan Rumi boleh ceritakan apakah yang berlaku pada hari raptai. Pada hari raptai 27 hari bulan 2 petang tu kita jemput ramai-ramai graduan kita untuk hadir. Pegawai kami akan sediakan satu tata cara start daripada flow, daripada duduk, daripada belakang pentas, macam mana pergerakan dia tu sehinggalah atas pentas. Macam mana kameraman nak ambil gambar tu kita tunjuk. You kena senyum dekat depan kamera macam mana kalau nak bercakap dengan pro chancellor, contohnya lah dengan tuanku menjunjung kasih. Kalau dengan pro chancellor, terima kasih untuk ambil tu. Dan eye contact dengan pro chancellor macam mana, kena sebabnya eye contact bukan melakon ni, kena eye contact tau. Ni momen sebabnya kamera akan ambil momen kita kat atas tu. Itu first, dia macam seumur hidup kita sekali untuk kita ambil. Dan dia tak ada nak retake ke apa semua, tak ada. So kena buat betul lah macam tu. So pegawai kita akan tunjukkan satu cara dan apa pemakaian, macam mana nak pakai jubah tu yang betul secara live dekat situ. So ambil peluang ni, datang 27 hari bulan November, hari Khamis pukul 2 petang. Kita datang ramai-ramai untuk kita saksikanlah raptai graduan. Tu. Kat situ pun kita akan test nama graduan ni, rakaman nama graduan ni. Betul. Kita buat secara manual. Maksud saya kita rakamkan Betul, ada setengah voice over. Ada setengah universiti mengumumkan nama graduan secara manual. Maksudnya kita sebut and then tapan-tapan dan sebagainya. Tapi untuk UM kita menggunakan QR code. Betul. Dan student tu yang kita kena bawa QR untuk kita. Dia nama dia tu capture dalam sistem. Audio tu bila once kita pilih nama graduan tu naik,
terus audio tu akan keluar. So ini proses yang berlaku yang mana kita rakamkan nama graduan in advance. Sekarang kita dah rakam almost 10,000 nama graduan. Dan kita rakam dengan sebutan yang pastikan betul-betul nama Cina, nama bangsa India, international dan untuk sebagainya. voice over nama-nama ni dia bukannya kita terus rakam saja. Dia ada quality control kat situ. Nak semak nama tu, sebut tu nama betul ke tidak. So kita punya petugas ni dia memang very detail lah. Nak sebut nama tu pun kita kena buat semakan beberapa kali. Sebab sebabkan nama ni kadang pronounce nama Chinese punya nama India dan sebagainya. Kita akan letak kita punya pegawai yang berbangsa India, China dan international student supaya sebutan as much as we can kita nak letak nama yang betul. Sebab ini hari diorang. Ini hari. So untuk UM kita akan buat secara rakaman audio dan sebagainya, dan student sebenarnya dah boleh dengar rakaman nama yang betul masa jubah itu. Masa tak ada. Dia kita akan bagi dia dengar masa convocation. So itu rakaman audio. And then nama-nama bawah tu, nama graduan, nama penyelia apa semua itu adalah juga tim-tim MCP, tim audio yang akan membantu memastikan kita punya perjalanan tu adalah betul, kan? Sebagaimana Puan Rumi maklum tadi, itu adalah istiadat. Sebaik mungkin kita pastikan tiadalah kitanya, insya-Allah tiadalah glitch dan apa-apa. Kita cuba yang sebaiknya lah untuk ni. Okey, Puan Rumi, untuk persediaan convocation ni, apakah mungkin cabaran yang paling Puan Rumi boleh anticipate dan Puan Rumi rasa yang akan kata orang tu dihadapi lah untuk convocation, dan bagaimana persediaan? Alhamdulillah, ini insyaAllah sebab kita dah ready sepanjang setahun ni lah untuk kita ready for istiadat convocation. Cabaran utama adalah statistik graduan kita. Untuk makluman, pada awal tahun sebenarnya graduan kita jangkakan 10,000 saja. Tiba-tiba naik 12,000. So kita target tu beberapa perkara lah. So cabarannya ada kita nak menyusun sidang tu. Berapa kapasiti dewan tu, sebabnya dia melibatkan kapasiti dewan. Bila graduan kita lebih daripada 600 orang, macam mana kita nak itu cabaran dia lah. Cabaran untuk kita nak meletakkan 600 graduan dalam dewan. Tapi dewan kita, kapasiti dewan dia lebih kurang dia boleh libatkan maksimum graduan saja sebenarnya kalau nak nampak cantik 500. Tapi bila libatkan sampai 600 ni, so kita ada beberapa teknikal lah. Susunan dia tu kena memang kita ngam lah, iaitu ngam untuk 600 tu. Walaupun nampak mudah untuk menyusun 600 graduan, tapi sebenarnya semua pergerakan tu kita dah kena ambil kira. Saiz kerusinya, luas kawasannya, pergerakannya dan sebagainya untuk tengok tu. So maksudnya bukan mudah lah, kan. Tapi dengan persediaan setahun tu, saya rasa kita ruang masa tu kita boleh pastikanlah boleh adjustkan. Okey, Puan Rumi, di akhir sesi ni mungkin Puan Rumi boleh mungkin ada satu penghargaan yang secara kehadapan macam ni Puan Rumi harap, dan Puan Rumi boleh rakamkan penghargaan ni kepada semua kumpulan penggerak Convocation UM 2025. Okey, saya ada harapan dan penghargaan. Okey, first saya nak cakap penghargaan lah. Penghargaan saya kepada barisan pengurusan yang very supportive, sangat support kita punya tim konvo ni. Tanpa pengurusan, tanpa lembaga pengarah punya support ni, komitmen diorang support kat kita 100%. Saya bawa paper ke apa ke, sokong. Tu diorang very sangat supportive dan sangat bagi maklum balas pun cepat, apa semua tu. Pengurusan sangat bantu kita. Bukan tu. Kedua, tim konvo kita. 700 orang ini. Setiap orang ada dia punya function dia orang.
sekecil-kecilnya. Itu saya nak cakap terima kasih lah. Terima kasih banyak-banyak komitmen padu yang diberikan daripada awal sehingga akhir. Sangat bantu kita. Dan harapan saya supaya majlis istiadat convocation ini memberi momen yang terbaik, bukan setakat graduan, kepada ibu bapa, para akademik dan petugas-petugas. Itu kita sebagai kami belakang tabir ni memang sangat-sangat macam bila nampak senyuman mak ayah tu, kita rasa Allah macam puas. Saya harap perjalanan istiadat convocation kita berjalan dengan lancar, mengikut perancangan kita, dan graduan, tahniah. Saya nak ucapkan tahniah kepada graduan kerana berhempas pulas, berusaha. Kita tahu diorang punya susah payah untuk sampai pada hari convocation tu. Okey. Terima kasih banyak Puan Rumiza, Pengarah Pusat Pengurusan Organisasi dan Governance, sebagai Sekretariat Utama Convocation Universiti Malaya 2025 untuk kali ke-65, dan kami berdoa semoga urusan dalam convocation pada tahun ini dipermudahkan dan persiapan sepanjang setahun untuk kita bergerak untuk persiapan convocation berjaya. Dan kita rakamkan juga ucapan terima kasih kepada Datuk Naib Chancellor, pengurusan LPU dan sebagainya, fakulti yang banyak memberi kita punya sokongan dan sinergi untuk kita bergerak secara bersekali. Jadi untuk semua, untuk audiens dan para peminat podcast Uni Malaya, untuk kali ini kita akan berakhir untuk tajuk Convocation UM 2025 pada hari ini. Dan terima kasih banyak kepada Puan Rumiza kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk sesi podcast khas Convocation 2025. Jadi bagi pihak Universiti Malaya, saya Siti Salma Fazil daripada Pusat Komunikasi Korporat UM ingin mengucapkan tahniah kepada semua graduan PhD, ijazah sarjana muda, diploma dan sebagainya yang akan berkampung di Universiti Malaya mulai tarikh 29 November sehingga 10 Disember 2025. Dan terutamanya tahniah juga kepada para ibu bapa, penjaga dan utamanya para akademik, pensyarah, dekan dan sebagainya yang berjaya mendidik anak bangsa keluaran Universiti Malaya untuk terus meneraju negara untuk tempoh-tempoh akan datang. So sekian sahaja daripada kami Podcast Uni Malaya, dan kita bersiaran lagi pada masa akan datang dengan tajuk yang lebih menarik. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Rumi.